Okey, bila sebut pasal pertanian di Malaysia, ia sebenarnya lebih daripada sekadar sawah padi dan ladang kelapa sawit yang kita selalu nampak tu. Ini adalah kisah tentang macam mana negara kita dibina, diubah dan sekarang ni sedang cuba bayangkan semula masa depannya. Jom kita selami evolusinya bersama-sama. Cuba fikir sekejap, apa yang terlintas dalam kepala bila dengar frasa kerja pertanian? Mungkin anda bayangkan seorang petani tengah membanting tulang bawah panas matahari kan? Atau mungkin sesuatu yang lebih moden, macam drone yang tengah sembur baja. Persepsi anda tu sebenarnya sangat penting. Sebabnya, untuk kita faham ke mana pertanian Malaysia ni nak pergi, kita kena tengok dulu dari mana ia datang, apa cabaran yang ada sekarang dan macam mana ia sedang ditanam semula untuk generasi akan datang. Baiklah, jom kita mulakan dari awal. Bayangkan, jauh sebelum wujudnya menara berkembar dan lebuh raya yang berselirat, kekayaan negara kita ni sebenarnya tumbuh dari tanah. Masa tu, pertanian ni bukan sekadar satu sektor ekonomi tau. Ia adalah tulang belakang yang menampung pembinaan negara kita. Perjalanan ni kita boleh pecahkan kepada 4 babak utama. Mula-mula, zaman sebelum merdeka di mana asas ekonomi ekspor kita dibentuk. Lepas tu, lepas merdeka, fokus kita beralih kepada pembangunan negara. Kemudian, datang pula dasar ekonomi baru atau DIP yang gunakan pertanian sebagai alat untuk, boleh kata, kejuruteraan sosial. Dan akhir sekali, ledakan perindustrian yang betul-betul mengubah lanskap pertanian secara drastik. Setiap fasa ni ada kesan dan legasinya yang tersendiri. Apa yang menariknya masa zaman sebelum merdeka ni ialah wujudnya dua dunia pertanian yang sangat berbeza. Di satu pihak, kita ada estet-estet gergasi milik Eropah. Tujuannya sangat komersial, fokus pada ekspor getah, kelapa sawit untuk buat untung. Di pihak yang lain pula, kita ada pekebun-pekebun kecil tempatan. Mereka ni kebanyakannya tanam padi, sayur-sayuran, lebih kepada untuk sara hidup keluarga. Bayarkan, dua dunia yang sangat berbeza, wujud serentak di atas tanah yang sama. Okey, bila kita dah merdeka, ceritanya terus berubah. Pertanian bukan lagi untuk kaut keuntungan penjajah, tapi ia dah jadi satu alat penting untuk membina negara kita sendiri. Melalui skim yang kita semua kenal, macam Felda, tanah-tanah baru dibuka besar-besaran. Tapi tujuannya bukan setakat nak tanam getah dan sawit tau, tapi untuk menanam harapan. Ia beri pekerjaan dan yang paling penting, ia memodenkan kehidupan masyarakat di luar bandar. Kemudian, bila masuk je era DEB, peranan pertanian jadi lagi mendalam. Ia bukan lagi pasal ekonomi semata-mata, tapi dah jadi satu misi sosial. Pertanian jadi enjin utama untuk membasmi kemiskinan. Masa inilah kelapa sawit digelar emas hijau. Kenapa? Sebab ia betul-betul menaikkan taraf hidup orang luar bandar. Bayangkan, hasil sawit inilah yang membolehkan anak-anak peneroka dihantar ke universiti, yang akhirnya mengubah nasib seluruh keluarga untuk generasi akan datang. Besar impaknya. Tapi, macam dalam mana-mana cerita, mesti ada satu titik perubahan kan? Untuk sektor pertanian Malaysia, titik itu tiba bila negara kita mula beralih fokus kepada perindustrian. Tiba-tiba, sektor pertanian ini seolah-olah berada di satu persimpangan jalan. Masuk je tahun 80-an dan 90-an, enjin ekonomi negara kita mula bertukar. Bunyi jentera di kilang-kilang dah mula jadi lebih kuat daripada bunyi cangkul di ladang. Fokus negara dah beralih kepada perindustrian. Dan kesannya, sumbangan pertanian kepada KDNK negara pun mula mengecil. Ia bukan lagi bintang utama tapi dah jadi macam pelakon pembantu. Yang ia masih penting tapi bukan lagi tumpuan utama. Peralihan fokus ni, ia meninggalkan satu set cabaran yang agak kompleks. Cuba kita fikirkan, saiz ladang yang makin kecil dan tak ekonomik, tanah pula terpaksa bersaing dengan pembangunan industri lain, lepas tu kita ada masalah kekurangan buruh yang kronik dan jangan lupa persaingan sengit dari pasaran global. Semua isu ni saling berkait dan ia bawa kita kepada satu persoalan besar. Macam mana sektor ni nak terus kekal relevan dan berdaya saing? Jadi, dengan semua cabaran ni, adakah ini bermakna sektor pertanian kita akan layu macam tu je? Jawapannya, tidak sama sekali. Sebaliknya, apa yang sedang berlaku ialah ia sedang ditanam semula dengan idea dan strategi yang segar untuk generasi yang baharu. Persoalannya macam mana kita nak lawan balik? Nah, ini adalah sebahagian daripada strateginya yang direka khas untuk suntik nafas baru ke dalam sektor ni. Semuanya penting, tapi untuk perbincangan kita hari ini, jom kita fokus pada dua idea yang saya rasa betul-betul boleh jadi game changer. Yang pertama sekali, sudah tentulah teknologi. Kita cakap pasal konsep kampung abad ke-21 yang asasnya ialah penggunaan ICT dalam pertanian. Cuba bayangkan, drone yang sembur baja dengan tepat, sensor yang pantau keadaan tanah 24 jam dan data besar yang dianalisis untuk tingkatkan hasil.
Ini bukan lagi cerita fiksi sains tau. Inilah pertanian digital yang menjadikan kerja-kerja ladang lebih cekap, lebih pintar dan terus terang lebih cool. Dan yang kedua ialah kerjasama. Konsep pertanian berkelompok ni sebenarnya adalah jawapan terus kepada masalah saiz ladang yang kecil dan tak ekonomik tadi. Macam mana ia berfungsi? Senang je. Dengan gabungkan tanah dan sumber, pekebun-pekebun kecil ni boleh beroperasi macam sebuah syarikat besar. Hasilnya, kos jadi lebih rendah dan kuasa tawar-menawar dalam pasaran jadi lebih tinggi. Betul lah orang kata, bersatu kita teguh. Jadi, kita dah lihat keseluruhan perjalanan pertanian Malaysia. Bermula sebagai tulang belakang ekonomi, kemudian menjadi sektor yang penuh cabaran dan kini sedang bergerak ke arah masa depan yang lebih pintar dan berteknologi. Tapi, cabaran yang paling besar mungkin bukan pasal teknologi atau tanah, tapi tentang generasi. Populasi petani kita semakin berusia. Jadi, soalan paling penting yang saya nak tinggalkan untuk anda fikirkan ialah macam mana cara terbaik untuk kita yakinkan golongan muda yang masa depan negara ini sebenarnya masih boleh tumbuh subur dari tanah. Fikir-fikirkanlah.